semua. Penantian dah berakhir. Kita akan perkenalkan robot terbaru kita. King Joe, robot custom storage. Lengan kanannya merupakan senjata utamanya, 750 ml. Sebuah meriam zarah Palladium 26 kaliber. Bom! Lengan kirinya pula mempunyai sistem serangan penumbuk besi berpusat. Atau nama lainnya juga ialah penukul Palladium. Bahagian belakang pula dilengkapi dengan sistem pelancar roket Palladium berganda. Jarak bidikannya menjangkau 100 km. Ia memang senjata hebat yang sebenar. Semangat dalam bentuk yang padat. Hebat. Ya? Haruki, kami semua tahu tu. Ujian pelancarannya bila? Kami bercadang nak mulakan pada pukul 1 tengah hari. Betul ke yang saya tak boleh pandu? Dengan tahap kemahiran awak tu, lupakanlah. Apa ni? Bagilah saya peluang. Hey, Ya? kalau nak pandu, cuba dapatkan markah terbaik di ujian simulator, barulah boleh pandu. Saya dah lambat. Awak pergilah. Okey, Kapten, bila-bila masa saya boleh pandu. Jadi, tolonglah pertimbangkannya ya. Kita jumpa lagi nanti. Haruki ada apa-apa ke hari ni? Ya. Hari peringatan kematian ayah dia. Jadi dia kena balik. Oh. Kat mana Mak Haruki tinggal ya, Kapten? Katanya mak dia tinggal di bandar Fukama. Lubang apa pula tu? Cepat panggil pengarah. Baik. Apa benda tu? Cepat lari! Cepat! Keluar dari tempat ni! Cepat! Cepat! Ayah, saya baling ni. Baiklah, Haruki. Baling ke sini. Nah. Bagus. Balingan yang bagus. Kamu makin bagus. Dapat tangkap. Sekali lagi. Tak apa, ayah ambil. Ayah! Aduh. Kamu tak apa-apa? Bagus. Ayah, tangan ayah besar juga ya? Ya ke? Mari.
Anak ayah Haruki dah besar. Haruki, kamu sama je dengan ayah kamu. Ha? Ya ke, Mak? Masa kamu kecil dulu, kamu tu memang comel, tahu tak? Lepas tu, kamu terus membesar dan suara kamu pun jadi garau. Memang sama macam ayah kamu. Ya, Mak ni. Mana ada suara saya jadi garau, Mak? Teringat saya. Manalah perginya anak mak yang kecil dan comel tu agaknya, ya? Oh, ada kat sini kan? Saya kat sini lah, Mak. Yelah. Jadi, laporkan situasi. Raksasa yang muncul tu ialah Red King. Entah macam mana pekerja di kuari bandar Fukuma secara tak sengaja dah terbangunkannya dari bawah tanah. Bandar Fukuma? Maknanya dekat tempat Haruki ya? Yuka, awak hubungi Haruki. Baik. Yoko, bergerak. Baik. Cik Bako, King Joe macam mana? Dalam proses pemeriksaan akhir, akan siap dalam 10 minit. Baiklah, mari tunjuk apa yang kita ada. Tingkatkan kelajuan. Bergerak sekarang. Baik! Ya, arahan diterima. Mak, cepat pindah ke pusat perlindungan. Apa yang kamu nak buat? Kerja saya. Nanti, kamu tolong hati-hati ya. Ya. Pemeriksaan akhir selesai. Robot boleh dilancarkan. King Joe Custom Storage, sedia untuk pelepasan. Custom Storage, King Joe, sedia untuk pelepasan. Awak boleh lakukannya, ya ke? Serahkan pada saya. Segera, semua pelepasan di tahap baik. Sedia untuk berlepas. Brek elektrostatik sedia berfungsi. Perisai luaran, sedia berfungsi. Anggota putaran motor auto, sedia berfungsi. Kapten, ini dia. Bahan api telah diisi pada kadar penuh. Gerbang 4 dibuka. Gerbang 4 dibuka. Gerbang 4 dibuka. Gerbang 4 dibuka. Sekarang bersedia untuk pelepasan. Baik. Custom Storage King Joe, berlepas. Sedia untuk berlepas. Roger. Sedia untuk berlepas. Custom Storage King Joe, berlepas. Ia memusnahkan banyak benda. Semua, larikan diri ke arah sini. Cepat bawa Haruki lari. Semua sila ikut sini. Jangan panik. Larikan diri dengan cara yang teratur. Awak berdua larikan diri dulu. Saya akan selamatkan sesiapa yang boleh. Tapi... Dengar Haruki. Kamu tolong lindungi mak kamu. Tak apa. Ayah perhatikan kamu.
Access granted. Membara dalam semara api. Bangkitlah kuasa keberanian. Abang Ultraman. Abang Ace. Abang Taro. Ultraman Ace. Taro. Okay. Aku seru supaya kamu laungkan namaku. Ultraman Zack. Ultraman Zack. Ultraman Z. Beta Smash. Terima kasih, Ultraman Zack! Tuan Z, biar saya berlawan bersama-sama dengan awak. Amaran kecemasan. Terdapat Red King lain dilapor telah dikesan. Apa? Kapten! Kita serahkan pada Ultraman Zack untuk uruskan Red King. Awak uruskan Red King satu lagi yang ada di kuari. Diterima. Saya minta maaf, Tuan Z. Saya serahkannya pada awak, ya. Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra Heroes and Kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Cukuplah tu. Pendukung Pandanium. Robot ni mudah sangat
Nampaknya macam tak ada kesudahan. Mari kita teruskan dengan serangan Ultra Gempa. Hey! Cosmos, Nexus, Nebius. Rasakan ni! Pancaran kilat, Generate! Nampaknya ia berhenti. Sekarang! Jack, Zuffy, father of Ultra. Rasakan ni! Gaya M78. Libasan kilauan tornado. Tuan Zed! Pelik betul lah. Ia tak nak bergajak langsung dari lubang tu. Ya, tapi kenapa? Hah? Yang itu... telur kan? Macam tu. Rupanya ia telah melindungi telurnya. Jadi, yang satu lagi... maksudnya ia sedang melindungi anaknya lah kan? Apa yang saya dah buat ni? Oi, kenapa ni? Haruki!
Tuan Z! Mariam Zara Pandanium! Tembak! Kenapa? Kenapa Ultraman Z buat macam tu? Dia tak boleh tahan macam tu. Kenapa ni? Enjin dah terlampau panas. Tak boleh teruskan berlawan. Ada telur kat dalam lubang tu? Ya. Kedua-dua Red King tu mungkin bertindak untuk melindungi telurnya. Jadi, Ultraman Z buat macam tu untuk melindunginya? Red King dah hilang bersama-sama telurnya sekali. Bila ia muncul lagi lain kali, tak mustahil yang ia masih lagi akan menyerang manusia semula. Betul ke Mak okey saya nak pergi ni? Nanti saya bolehlah tolong Mak. Tak ada apa yang nak ditolong kat rumah tu. Lagipun kamu kan ada kerja. Sudah tu, pergi cepat. Nanti kamu terlepas kereta api pula. Nanti saya balik lagi. Jaga diri ya. Ayah, marilah cepat. Ya, Haruki. Kat sini. Ultra Navy dari Haruki. K. Hari ini kami akan tunjukkan ini. Zofi. Kapten Zofi dari Angkatan Pertahanan Antara Galaksi. Dia ialah senior ultra kuat saya yang dah pertahankan keamanan dalam banyak peperangan. Yang seterusnya ialah Father of Ultra. bapa kepada Ultraman. Dikatakan dia adalah wira harapan semua dan dia dikagumi seperti bapa. Teruskan menonton episod seterusnya. 10 tahun yang lalu Grigio Raiden jatuh ke bumi dan sekarang ia dah bangun. Ia adalah pancaran meriam belakang berkuasa yang hanya boleh dihadapi oleh Mariam Zara Padium Kingjo. Kejap. Haruki, apa yang dah jadi pada awak ni? Seterusnya, dalam Ultraman Z, tangisan kehidupan. Ia memang ultra berkuasa.
なれそうな気がする。目覚めの時。俺の名はオメガ。ここを押してチャンネル登録すると更新情報が届きます。ベリアロクさんもチャンネル登録お願いします。おお、ベリアロクさん